Firestorm, kita mesti tahan dia. Guardian Wings! Episod 4, Gelanggang yang Istimewa. Mika, awak ni perempuan ke? Mika, penyamaran awak dah terbongkar. Saya ingat penyamaran saya dah cukup sempurna. Tak. Penyamaran awak sangat sempurna. Asalnya saya memang ingat awak lelaki. Kalau Irfan tak beritahu saya, mungkin sampai bila-bila saya ingat awak lelaki. Macam mana awak boleh tahu saya menyamar? Saya tak tahu yang awak menyamar. Tapi disebabkan Harry terkenal dan awak rapat dengan dia. Lagipun saya pernah dengar nama Mika sebelum ni. Rupanya penyamaran saya tak berkesan disebabkan Harry. Memang salah dia. Kalau bukan, siapa lagi? Awak cantik, comel. Tapi kenapa awak susah-susah nak menyamar jadi lelaki pula? Oh, saya tahu. Mesti sebab awak perempuan, Harry tak nak ajak awak pertarungan spin fighter ni. Betul kan? Apa awak cakap? Alah, tak perlu nafi. Saya boleh je faham. Tapi awak tahu saya ni memang pemurah orangnya. Kalau awak nak jadi anak murid saya tak kisah pun yang awak ni seorang perempuan. Saya mesti akan ajak awak sampai pakar spin fighter. Awak tak perlu ajar saya. Tak payah nak malulah. Mesti ada banyak benda yang awak tak faham. Kalau tak, kenapa menyamar untuk belajar secara rahsia? Saya menyamar bukan untuk belajar aje. Jadi murid saya taklah susah sangat. Awak nak belajar teknik apa? Biar saya ajar. Jangan risau. Saya ni penyabar orangnya. Kalau gagal pun saya takkan Dani, berumut. Sudahlah. Walaupun awak lembab, saya akan ajak awak sampai pandai. Macam mana? Menarik kan? Janganlah bongkak sangat. Kenapa awak marah pula? Awak belum pernah tengok kebolehan saya tapi dah mula berlagak. Biar saya tunjukkan kehebatan saya. Selamat datang ke arena Spin Fighter peringkat pemula. Perlawanan akan bermula. Aduh, saya ingat Dani cuma nak bertegur sebelum perlawanan. Tapi jadi macam ni pula. Perangai Dani ni memang selalu buat orang sakit hati. Tahu tak, saya tak pernah tengok Mika marah sampai macam tu. Tapi disebabkan Dani, kemarahan Mika dah dibangkitkan. Entah-entah akan buatkan perlawanan ni lebih menarik. Harap macam itulah. Seterusnya memperkenalkan peserta perlawanan kali ini. Dipersilakan Dani naik ke pentas. Dan lawannya pula adalah Mika. Baiklah Mika. Awak ni perempuan ke? Encik, bila kita nak mula? Baiklah, kedua-dua bersedia. Pertandingan dimulakan. Spin Fighter dilancarkan. Ya! Spin Fighter dilancarkan. Aurora Wings, cubalah rasakan kekuatan saya. Dari awal lagi beruasa. Memang menarik. Dani, awak boleh. Hanya sebab awak perempuan, saya tak akan tunjuk belas kasihan saya. Aggie Stormbringer, guna teknik terbaik. Amo Collision! Sebab itulah saya kata awak berlagak. Awak langsung tak tahu kemampuan musuh. Aurora Wings. Guardian Wings.
memenangi perlawanan pertama. 1 berbalas Mika tu kosong. memang hebat. Patut pun dia juara. Apa tadi tu? Serangan istimewa? Apa sebenarnya yang berlaku tadi? Itulah serangan istimewa Spin Fighter Mika. Hah? Jadi apa yang berlaku? Pada waktu Aegis Stormbringer bertembung dengan Aurora Wings, bukan saja keluarkan tenaga serangannya, ia juga guna daya hentaman untuk pindahkan tenaga putaran lawannya kepada dirinya. Pindahkan tenaga putaran lawan kepada diri sendiri? Apa maksudnya tu? Awak masih tak tahu ke? Tenaga putaran Spin Fighter adalah sama dengan daya ketahanannya. Dengan kata lain, Aurora Wings menyerap tenaga putaran Aegis Stormbringer dan tingkatkan daya ketahanannya. Sekarang faham tak? Dengan cara tu baru saya faham. Kekuatan Mika memang luar biasa. Dani, awak tak boleh terburu-buru. Hei, perlawanan belum tamat. Sekali lagi. Aish, Dani memang tak reti bersabar. Pusingan 2 akan dimulakan. Spin Fighter, dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Aegis Stormbringer, jangan buang masa. Pelanggaran perisai berat. Aurora Wings, Guardian Wings. Teruskan. Hah? Hah? Mika menang. 2-0. Mari Aurora Wings, jom pergi. Mika, tunggu. Awak berani tak bertarung dengan saya lagi? Tak kira berapa kali bertarung, awak takkan dapat kalahkan saya. Pertandingan awak berdua sudah pun selesai. Sila tinggalkan tempat ni dan jangan ganggu pertandingan seterusnya. Jom bertarung dekat tempat lain. Kat mana? Kita tengoklah nanti. Sinilah tempatnya. Ha? Wah, besarnya gelanggang ni. Woo! Eh, Dani, jadi awak selalu berlatih kat sini ke? Ini taman papan selaju keluarga saya. Bila dibuka, saya meluncur. Bila ditutup pula, saya gunakan untuk berlatih. Kalaulah dapat tinggal kat rumah awak. Dani, betul ke awak nak bersaing dengan saya kat sini? Betul tu. Gelanggang ni tempat saya sendiri. Bila-bila boleh guna untuk bertanding. Kenapa belum mula lagi? Kalau nak sekarang pun boleh. Saya ingat awak tak berani nak Awak lawan. cakap apa ni? Saya tak takutlah. Mika, sudahlah. Jangan bergaduh dengan Dani. Kan lebih baik kalau bertarung bersama. Dani, minta maaf pada Mika dan cepat selesaikan perkara ni. Tak nak. Saya Tak nak dia remehkan kekuatan saya ni. Dani, awak jangan serang lagi. Kelajuan Aegis Stormbringer masih belum cukup. Irfan, jangan menyibuk. Aegis Stormbringer, berundur kejap. Ya, baiklah. Kenapa Mika tak mulakan serangan? Firestorm awak tu dan Aegis Stormbringer Dani, dua-dua Spin Fighter jenis penyerang. Aurora Wings pula direka untuk pertempuran jangka panjang. Serangan awal bukannya satu langkah yang baik untuk Mika. Macam tu rupanya. Kalau saya yang bertarung, Aegis Stormbringer dah berkecai sekarang. Dah tiba masa. Sedia Aegis Stormbringer. Baiklah. Berjaya. Dani menang. Tak, Aurora Wings masih belum menyerah. Aduh, sikit je lagi. Dani, jangan mengalah. Walaupun dilanggar teruk, masih boleh mendarat dengan baik. Kestabilan Aurora Wings memang menakjubkan. Dani kena guna taktik lain untuk menang. Saya tahu, ada caranya. Dani,
Buat pukulan tinggi. Pukulan tinggi? Irfan, saya dah faham. Aegis Stormbringer. Awak tengok ni. Aurora Wings! Saya menang. Irfan, jangan masuk campur. Kalau awak tak tolong dia, tak mungkin dia menang. Saya... Mika, bertenang. Jangan salahkan Irfan dalam hal ni. Itu dah jadi 2 lawan 1. Mana dia? Oh, tak puas hati ya. Jadi kita 2 lawan 2. Hei Dani, jangan cuba rumitkan keadaan. Irfan, jangan takutlah. Gandingan kita tak akan dikalahkan. Baiklah, kita main 2 lawan 2. Saya dan Ryan sepasukan. Boleh ke lawan macam ni? Irfan, bila kita sepasukan, mesti menang. Hei Dani, jangan pandang rendah. Teknik Mika sangat mengagumkan. Dan Ryan pula, walaupun pengalaman dia sikit, tapi naluri dia baik dalam spin fighting. Tak kisahlah sekuat mana. Mereka tak boleh tandingi keserasian yang kita dah bina. Itu dah pastilah. Hey Ryan, ini kali pertama awak bertanding dalam pasukan kan? Ya, betul. Tahu cara nak bekerjasama? Tentang tu... Ryan, tak payah fikir banyak. Tengok je kemampuan saya. Hey, dah sedia ke belum? Jom mulakan. Hihi. Hei, Spin Fighter, dilancarkan! Dilancarkan. Spin Fighter, dilancarkan! dilancarkan. Tanda mereka betul-betul di depan. Aurora Wings, uruskan dia dulu. Hai. Bertenang. Dah terhimpit! Firestorm, gunakan gerakan tu! Tak boleh. Permukaan tak sama. Padang pertandingan lebih rata dan ada dinding di tepi untuk hentaman dan pantulan. Tapi permukaan di sini macam bukit yang beralun. Teknik awak tu tak berguna. Walaupun tak dapat lari, saya masih boleh atasi. Saya ada dekat sini. Bolehkah awak atasi? Firestorm! Sekarang, cuma tinggal Aurora Wings. Kita berdua je. Dah cukup kalahkannya. Kalau bersama Harry, kerjasama kami takkan seburuk ni. Yelah, perlawanan Harry. Saya terlupa nak bagi sokongan. Kedua pihak sila bersedia. Pusingan kedua dimulakan. Peserta Harry menang 2-0. Harry. Buat apa nak gaduh dengan budak tak faham bahasa ni? Bawa bertenang. Mika, bawa bertenanglah. Hey Firestorm, awak terlalu terburu-buru lah. Ini kan gelanggang mereka. Kalau tak berani ambil risiko, kita takkan dapat kuasai pertandingan. Ambil risiko je tak cukup. Apa yang penting ialah kerjasama. Kalau tak buat persiapan awal, mana boleh kerjasama? Lebih baik saya gunakan tenaga saya dan serang je mereka. Hey Firestorm, kita tak boleh menang dengan kekuatan je. Ini pertempuran berpasukan. Tetapi... Kalau tak fokus pada rakan sepasukan, susah untuk kita manfaatkan kekuatan dan menang perlawanan. Habis sekarang nak buat apa? Kita kena percaya pada kemampuan Mika. Kenapa gelak? Tiba-tiba saya teringat. Harry pun pernah cakap benda yang sama. Harry yang berhati sejuk pun sudi bertarung dalam pasukan. Dia tak suka kerja berpasukan. Tapi dia lebih tak suka kalah. Siapa yang suka kalah? Saya pun tak suka.
Lepas ni, kita gunakan taktik ni. Saya tahu. Saya cadang kita buat macam ni. Mereka dah ada rancang strategi ke? Apa guna strategi? Kalau koordinasi tak bagus pun, strategi tak ada guna. Betul juga cakap awak. Baiklah Ryan, awak uruskan. Hey Firestorm, lepas ni kita mesti kerjasama dengan Mika dan gunakan kuasa pasukan. Okey. Firestorm, awak tak nak serang saya? Awak tunggu je lah. Dia dah tak tahan lagi ke? Thunderbreaker, tahan dia! Firestorm, serang balas! Saya serah dia pada awak. Baiklah. Apa ni? Tak ada gunanya menahan Aurora Wings. Sebab kestabilannya jauh lebih tinggi dari Thunderbreaker. Firestorm, tunjukkan mereka kehebatan kita. Serangan langsung ni memang kepakaran saya. Hey Firestorm, awak tu terlalu perlahan. Saya dah cakap awak terlalu perlahan. Tak ada guna serang saya. Ya? Awak ingat saya nak serang awak ke? Bahaya! Pecutan tu memang sangat menakutkan tau. Ya! Sekarang kita serang Aegis Stormbringer bersama-sama. Tidak! Tak sangka yang mereka dapat bekerjasama dengan baik. Kalau banding dengan tadi, ini memang jauh berbeza lah. Firestorm, kerjasama awak berdua memang baik. Ryan, awak pula tahu bila nak bertindak. Betul ke? Hey Ryan, nak cuba sesuatu yang lebih mencabar? Lebih mencabar? Irfan, dalam pusingan ni, kita mesti serang dulu. Tapi, kita kena tunggu waktu yang tepat. Bila Aurora Wings tak stabil, dia tak ada lagi kekuatan untuk bertempur. Peluang dah tiba. Berjaya! Aurora Wings! Aegis Stormbringer, siap awak! Tanpa daya pecutan, ingat boleh kalahkan saya. Siap sedialah. Awak jangan nak salah faham. Saya bukannya nak serang awak. Apa? Tugas saya adalah untuk tahan awak di sini. Supaya tak keluar gelanggang. Firestorm, kita mesti tahan dia. Bahaya! Inilah strategi mereka. Guardian Wings! Apa? Irfan, boleh kebalikkan keadaan? Dengan kestabilan Aurora Wings, ia akan berputar lebih lama dari Thunderbreaker saya. Lebih-lebih lagi, ada Firestorm yang membantu. Sedihnya saya. Hooray! Kami menang! Saya tak sangka saya kalah 2 kali kepada dia dalam 1 hari. Saya ni memang lemah sangat ke? Dani, awak tak lemah. Tapi Mika memang kuat. Lain kali, jangan pandang rendah kemampuan seseorang hanya sebab dia perempuan. Hey! Kita menang! Mika! Dani, Awak nak apa? Saya minta maaf. Saya tak patut pernah rendah pada awak. Saya janji pada awak, lepas ni saya akan anggap awak Mika sebagai pesaing terpenting dalam hidup saya. Anggap saya pesaing awak? Tengoklah kalau saya nak ke tidak. yang penting salah faham dah selesai. Janganlah serius. Ya, betul tu.
Mulai sekarang, kita semua kawan. Lepas ni awak semua datanglah berlatih kat sini. Boleh je.